ilmu tidak seharusnya bersifat eksklusif. Ia bertujuan untuk membina fikrah dan mempertajam pemikiran. Dan hubungan dua Persatuan Sains Politik. Jeffrey, boleh tak awak perkenalkan sikit latar belakang awak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Jafri Kamal Khairi. Boleh panggil Jafri. Okey, saya sekarang di mana Exco Persatuan Sains Politik, Mobiliti dan Hubungan Luar. Dan saya latar belakang saya actually kalau kau apa boleh tahu. Saya actually daripada graduan College Vocational. Specifically College Vocational Batu Lancang, Pulau Pinang. Okay, so kalau yang mana tahu pasal College Vocational, kami ni actually more to hands on, bukan teori-teori. So bila saya ini saya dapat INTAF, International Affairs. Betul saya nak tanya Cik Alman, kau siapa? Saya sendiri teknologi. Bidang teknologi, okay. Okay, tak apa. Lagi saya sambung lepas saya tanya. Okay. So saya dapat INTAF, International Affairs. So banyak politik lah. So bila saya beritahu, saya boleh qualificational, dia orang kata, kenapa ambil INTAF, kenapa tak ambil SBM? Sejawapan yang paling simple pun, dia mak saya tanya kenapa tak ambil bisnes, sebab saya tak minat bisnes. Saya nak lari pada accounting, finance ni. Papa dapat dekat statistik, kena kira juga. So macam okey lah. Tapi ya, saya minat sebab saya dibesarkan di keluarga yang berpolitik lah. Situlah saya macam kadang saya ikut parents saya, tapi nak kata saya tu macam aktif politik tak lah. Saya ambil cakna tentang apa keadaan sekeliling. Sekarang saya semester keempat, tahun kedua. Itu je lah latar belakang saya yang boleh saya share. Ya. Okay. Untuk sesi ini seperti yang saya tahu, Jeffrey akan mengelak surrounded by idiots oleh Thomas Erickson. So boleh tak Jeffrey bagi tahu saya sedikit cara angka buku ni, the pages and so on, and buku ni pasal apa sebenarnya? Okay, terima kasih Cik Alma. Okay, Surrounded by Idiots ni, bila saya baca, saya tengok tu, saya pun terkejut. Surrounded by Idiots, kita macam pasarnya title buku tu kan. Tapi bila saya buku tu dicadang oleh kawan saya. So saya pun baca. Belilah masa tahun lepas saya dapat yang voucher buku tu tak? Yang send siswa apa tu kan. Saya beli. Saya cari dalam bahasa Inggeris punya. Sebab ada terjemahan bahasa Melayu. So yang mana yang lebih berminat untuk baca bahasa Melayu punya version boleh ambil. Tapi kalau saya baca bahasa Inggeris punya lah. Okay, rangka buku tu boleh kata dia pasal personality. Okay, Thomas Edison ni dia bahagikan 4 colour, merah, biru, kuning dan hijau. So setiap colour tu dia melambangkan personality masing-masing. So sebagai contoh, merah dia more authoritarian, direct, high achieving. So kalau biru pula dia more to analytical, dia punya specific, logical. Pasal hijau more passive, more tu macam lemah lembut tu lah. Dia ada rangka-rangka dia. And bagi hijau, yang merah dan kuning dia extrovert. Kalau biru dan hijau ni introvert. Jadi saya nak tanya Cik Alma lah. Cik Alma kan? Okey. Cik Alma, kalau Cik Alma kan dia cakap sendiri ni macam saya pula tanya dia kan. Cik Alma ni introvert kan extrovert? Tengah-tengah lah. Introvert. Okey So daripada situ kita boleh tengok Cik Alma ni apa-apa. So rangka buku tu dia akan explain lah. Okay. Dia ada banyak graf lah tunjuk. Okay, merah macam ni, kuning macam ni, biru macam ni, hijau macam ni. So daripada buku tu kita boleh kenali personality. And fungsi buku ni pun actually dia nak menolong pembaca dari segi berkomunikasi dengan kawan-kawan kita, rakan-rakan sekerja. So that bila kita berdepan dengan orang-orang yang contohlah merah, kita tahu dia nak macam ni, dia nak direct, dia tak nak berkias.
Hijau pula mungkin dia berkias, tapi tak tengoklah. And then another reason why it's called Surrounded by Idiots is because Thomas Edison ni sendiri pernah bekerja, and dia berhadapan dengan klien yang jenis, dia sendiri kata dia rasa dia sekelilingi oleh orang yang minta maaf cakap bodoh lah. Yang macam bila dia cakap dia pun tak faham apa yang dia sampaikan. Tapi bila kita take to consideration apa yang dia nak, apa personality dia merah ke apa, kita boleh faham, dia nak macam ni, dia nak ini dengan cara macam ni. So Thomas Edison dia kupas balik buku-buku ni. So macam contoh saya tengok, macam bukanlah saya nak judge, tapi saya tengok Cik Alma ni jenis mungkin dia hijau, taklah saya tak kenal saya personally. Hijau dia mau macam lemak, taklah lembut, dia introvert, dia boleh macam kalau kesana kata lah, hijau ni dia mau tu macam akan jumpa di public sector, dia akan cukup menolong orang, macam tu lah. Tapi saya tak kenal Cik Alma personally, so sebab tu kalau boleh ambil satu cetakan baca so that kita boleh faham. Ya, itu sajalah. Dan nampak Mat kali sejati yang bersatu. Okey. Terima kasih soalan tu. Okey, senang je. Kalau jawapan straightforward, saya okey, sebelum saya jawab, actually even Thomas Edison kata majority kalau ikut population lah, okey, dia akan campur colour. Dia tak semestinya satu colour, dia akan campur colour. So mungkin saya personally is biru dan hijau. So kalau nak describe saya ni jenis macam, kalau contohlah buat Simon, okay, Simon ni saya memang cerewet lah, saya cerewet. Macam saya tukang compile, as a compile saya tengok titik macam ni, koma, reference citation, saya macam saya sampai tak percaya orang buat compile kata tak apa, saya buat, jangan orang lain buat. Sebab nanti lecturer akan tengok hasil kerja kita kemas ke tak kan. So pasal hijau pun ni saya hijau ni saya boleh kata jenis akan behind the scenes. Okay, rasanya macam dia opposite dengan merah. Dia pada opposite. Merah ni kalau dia macam merah dia berani. Okay, apa dia akan, kita boleh nampak merah di bahagian pengurusan, bos kita, leader kita, dia berani untuk mengambil cabaran untuk lead, and dia boleh nampak di bos. Hijau pula opposite, memang opposite. Diam ataupun kalau nak ambil bahagian-bahagian yang macam memerlukan leadership tu, dia tak nak, dia akan pasif lah orang kata. Pasif dalam konteks ni taklah tak baik, sebab masa macam memang itu yang menggambarkan dia. Saya ni entahlah macam mana, saya ni jenis pasif jugalah. Saya masa semester 1, semester 2 saya jenis tak join club, saya tak join aktiviti. Lepas tu entah tak tahulah macam mana jadi tim balik esko. Itu pun alhamdulillah dengan tunjuk ajar daripada esko saya, and then rakan-rakan kat sini, and daripada penasihat, alhamdulillah lah saya dapat laksanakan tugas saya dengan baik. Ya. Soalan tulisan kamu. Apa? Apa-apa. Hmm. Boleh tak kita jelaskan macam mana kita mengaplikasikan kandungan buku ni dalam kehidupan seharian secara profesional ataupun secara personal? Okey. So secara aplikasi tu macam mana saya praktikkan daripada hasil bacaan buku ni. Okey. Actually semasa saya baca pun saya ni suka, macam bukanlah kategoris kawan saya, tapi saya ambil ni sebagai satu sumber rujukan. Okey. Saya dah baca. Okey, contohlah saya ambil Aaron lah. Aaron dia color ni. Okey, so bila saya bekerja dengan dia, saya profesional sebab ada kami group assignment sekali. Saya cakap Aaron dia macam ni. Mungkin dia akan kuning. Dia extrovert, optimism. Dia memang dia tak berlaku, tapi sebenarnya dia friendly. Dia sangat approachable, tapi kelemahan dia lah is dia mungkin terlepas pandang benda-benda yang kecil. So dia compliment saya pula. Saya pula jenis mungkin saya akan cerewet pasal bab macam saya ada assignment ni. So kami boleh compliment each other lah. And then kalau saya nak communicate dengan Aaron ni jenis suka socialize semua tu. Saya pula sendiri pendiam. So saya kalau nak berkomunikasi dengan Aaron bab kerja atau bab profesional, saya boleh tahu Aaron dia kuning. Aaron dia communicate macam ni. And then kuning ni bukanlah kelemahan dia. Dia pun macam sekejap buat projek ni, dia buat projek tu. Saya tengok Aaron ni kan,
Hari ni dia pergi sini, pergi select, esok pergi SOIS, tahun depan pergi mana tak tahu, dia pun pergi England. Saya pun tak tahu. Saya macam Erin, sabar Erin. Itulah. Saya pun tengok macam penatnya, ya Allah. Saya pula dalam bilik buat kerja. Saya ni pendiam. Itulah. So, and kalau dari segi profesional, saya pun Erin. Dari segi profesional, kalau buat dengan orang yang saya tak kenal rapat, saya akan bukanlah tanya, saya akan tanya, saya akan duduk kenali orang tu. Mungkin orang ni macam kau buatlah sini ni. Aku tahu aku nak siapkan, kau siapkan baik hari ni. So nampaklah dia cakap terus, dia tak berhias. Setengah orang macam awak boleh tak siapkan telefon ni, saya nak esok, tapi kalau awak tak siap mungkin tu betul saya boleh kata awak hijau, tapi again saya tak tahu personally. Awak siapkan, tapi awak tak siap tak apa, saya boleh buat. Tapi hijau ni saya jenis satu kelemahan dia is depan-depan dia macam ya, tapi belakang tu bercakap lah macam saya tak puas hati lah. Saya mengaku kadang saya macam tu. So itulah cara saya praktikan dari segi profesional dan peribadi. Soalan seterusnya, bagaimana buku ini dan kandungan dia dapat diaplikasikan dalam kehidupan Syafri? Macam sama. Okay, soalan seterusnya, pada Syafri bab mana yang paling struggle sekali? Okay. Sejujurnya saya dah khatam buku ni akhir tahun lepas. So saya dah bukan lupa. Dia menarik tentang buku ni. Buku ni dia banyak bercerita. Okay. Saya ni actually memilih saya nak baca buku ni. Saya sangat memilih. So bila dapat buku ni, saya seronok satu benda sebab dia bercerita. Okay, dia cerita pengalaman dia sebab dia pernah bekerja. So dia relate dengan pengalaman dia. Dia relate dengan dia punya, bukanlah teori, tapi dia punya pendekatan ni. Okay. So bila saya baca tu menarik lah. Jadi nak kata satu sebab tu saya tak ingat, tapi nak kata seluruh buku tu dia sangat menarik sebab dia bercerita and dia kelakar actually. Saya betul lah, saya duduk Penang. So saya naik train, saya baca lah buku tu kan. Bukan performatif, saya memang baca buku tu. Saya bukan kata performatif, tak, saya memang baca. Bila saya baca tu macam terkekek tergelegak. Padahal saya orang tengok macam kenapa ni tu tergelegak. Tapi memang seronok kelakar buku tu. So bila kita baca tu tak gering gusi lah orang kata kan. Dia baca macam ni. Dia tak terlalu macam compare to Aaron dengan Fazlin. Dia memang betul-betul, saya pun macam segan lah macam orang baca buku yang betul-betul yang theoretical, yang betul-betul macam segan lah. Kita ni macam personality macam tu. Tapi saya seronok sebab dia bukanlah tak bosan. Buku Fazlin dengan buku Aaron best. Sebenarnya saya ni memang sangat memilih. So secara keseluruhannya buku ni bukan sangat kerja kelakar, senang dibaca, and kalau terlepas chapter pun masih boleh pick up balik. Itulah. Sebab lain orang kan lain minat kan. So kalau Fazlin dengan Aaron ni minat dia hukum. Ya, betul. Saya rasa saya pun minat baca draft juga. Saya suka baca buku yang memahami manusia lah. I like to try to understand emotion especially. Supaya kita boleh macam lagi understand each other. Okay, untuk soalan seterusnya, apakah ini patut buku secara keseluruhan tu keseluruhan tu dia pasal personality, macam Cik Alma kata, dia pasal manusia, personality. So saya setuju dengan Cik Alma. Saya sangat minat dengan memahami manusia sebab saya percaya yang manusia ni, komuniti ni sangat penting untuk kelangsungan hidup. Macam tadi Cik Alma dia SMMTC media technology. Fun fact, saya actually pernah mohon untuk communication. So sebabnya ada SMMTC juga lah kan. Tapi mungkin lah Allah dah takdirkan saya pergi ITAF. Tapi hari sebelum kalau UPU tu saya kata tolonglah bagi communication. Sebab saya memang minat berkomunikasi, cara nak komunikasi dengan orang. Sebab komunikasi tu salah satu seni. Dia bukan macam cakap. Memanglah cakap. It's like macam mana kita nak sampai satu berita bersedih, serta yang gembira. Dia tak semestinya just bagi tahu. So kita manusia ni
ialah yang individu adalah organ satu makhluk yang beremosi, and I think that is very beautiful for us to have. Itu satu lumrah Tuhan dah bagi pada kita untuk menggunakan emosi kita. Sedih, marah, gembira, itu pengalaman hidup. Okay, so bila kita dapat memahami intipati buku ni dan memahami apa yang disampaikan oleh Mr. Harrison ni, kita boleh memahami. Okay, contohlah kawan kita sedih, macam mana, and then kita take note lah dia punya personality tu. Okay, mungkin dia merah, takkan kita nak apply konsep biru kat dia. Mungkin merah ni dia tak pergi side emosi saja, tapi dia still macam manusia, dia kan rasa sedih. So macam mana kita sebagai sahabat dia, sebagai ahli keluarga dia, bukanlah pujuk, nak berada sebagai seorang manusia yang akan membantu each other. Ya, betul tak? So saya rasa penting sangat buku ni. Dia merangkumi personality. Sebab apakah kita kalau tak mengenali each other, faham tak? Kalau macam saya nak Cik Amar, tapi saya kalau ada peluang saya nak kenal, and personality masing-masing. Itulah. Soalan seterusnya, boleh tak kalau Jaafar terangkan dengan lebih detail setiap warna and difference between? Okey, boleh? Okey, terima kasih Cik Ahmad atas persoalan tu. Okey, seperti saya menyatakan ada 4 warna. Okey, saya go by colour lah. First chapter, saya ingat kan the first 2 chapters is about warna merah. Warna merah ni senang kata ya guys, tengok bos kita. Macam mana dia bagi arahan? Okey, apa nak kau siap dia memang jenis direct cakap. Dia tak berkias, dia tak suka berkias. Kalau contohlah dia nak baca berita buruk. Contohlah tak dapat sale kan. Sale tak cukup. Terus cakap dia tak payah macam nak baik-baik, nak berkias tak. Dia macam lagi dia tak suka. Sebab dia jenis orang yang high ambition, high aspiration. Dia jenis macam okey. Sebab tu kata kita akan nampak merah ni dia bahagian pengurusan, bahagian tertinggi yang jenis macam okey, high ambition. Okey, dia high ambition, dia cepat, dia rasa masa ni penting. Memang masa semua penting, tapi masa dia penting. So kalau dia nak berkias-kias ni buat apa? Faham tak? Bagi cakap okey, kalau kau ada cakap, kalau ada penting dah cakap terus. Jangan nak macam nak gitu. And then yes, dia merah ni, and tu ciri-ciri dia. Kelemahan dia boleh kata dia tak ambil tahu pasal perasaan orang. Dia boleh kata selfish jugalah. Arrogant. Contoh macam kalau nak harap dia macam pujuk kita dan kita sedih tu memang bukan dia lah. Dia tak ambil tahu sangat macam kau sedih. Okey. Kerja buat tak? Tu. Kerja jalan. Kau sedih jalan kerja juga. Which is the kelemahan. Tu secara ringkas merah. Okay, kalau lebih kepada kuning, saya menyatakan dia sociable. Merah dengan kuning saya nak tekankan dia extrovert. Seperti saya menyatakan tadi, kuning pula dia extrovert. Okay, dia jenis kalau macam satu gathering, orang kata gathering, dia akan kuning lah, harap untuk memeriahkan keadaan. Okay, apa dia nak buat? Okay, dia boleh bercakap dengan orang. Dalam satu bilik tu kalau ada satu orang bercakap. Senang kata extrovert, social, optimistic, idealist. And then tapi kelemahan dia pula is macam saya katalah, hari ni dia buat projek ni, dia tak habis projek tu, dia lompat projek lain. And then dia macam dia cakap dengan dia kan, lepas tu dia macam tak dengar. Lepas tu dia cakap dengar tak? Boleh? Dia macam lost sikit. Tapi dia kata dia dengar. So dia boleh kata kalau dia nak menceriakan suasana satu keadaan, ajaklah dia. Tapi dia pun macam kurang kalau nak harap dia dengar tu kurang sikit lah. Tapi next is biru. Biru ni biru ni sangat analytical, meticulous, sangat cerewet. Dia logical. Okay, saya bagi satu situasi lah. Sebelum saya cerita dulu. Okay, sorry. Biru ni sangat meticulous, dia logical, dia introvert juga. Okay, kalau buat kerja tu dia memang akan tengok fakta, dia tak tengok pada perasaan. Okay, dia tengok. And kadang-kadang disebabkan tu kelemahan dia pula is dia lambat buat kerja. Sebab dia dah check satu-satu. Saya mengaku kalau saya check satu-satu sampai macam 2-3 pagi tu check juga apa yang kena ni. So dia sangat-sangat meticulous dalam bab tu.
And last but not least is hijau, which is also me, hijau. Saya campuran dua kali tu. Hijau pula is passive. That's the way that the best word to describe it. Hijau is passive. Passive in sense macam okay, dia akan more to perasaan. Okay, kalau apa-apa dia akan dia introvert, dia akan mendalami dia punya perasaan. So kalau contohlah awak sedih, cik alamak sedih, masa contoh macam tak dapat tak malah kata tapi dia sedih, okay, sedih. Hijau is the person you go to. And one thing that Thomas Edison pointed out is hijau ni jenis akan jumpa di public sector, macam government servant, satulah. And then kalau nak bagi lebih faham, kita ambil satu situasi merah, kuning, hijau, biru. Okay, dia pun nak buat satu gathering, satu plan event. Merah kata okay, aku cadangkan kita buat satu event gathering, macam family day lah antara mereka ni. Okay, dia dah bagi arahan. Okay, kuning kau buat ni, hijau kau buat ni, biru kau buat ni. Okay, biru dia akan kata macam mana kita nak dapat dana, macam mana kita nak buat, nak dapatkan itu ini. Dia akan tanya balik. Si kuning pula akan kata boleh aku buat. Lepas tu duduk dia buat benda lain. Boleh aku buat. Jangan risau, dia buat benda lain. Tu hijau pula jenis aku je, ya. Tapi mungkin dia tak suka cara merah cakap, terlalu kasar, which saya mengaku kadang saya tak suka orang cakap kasar. Macam kau boleh cakap, boleh suruh, tapi dengan cara yang elok lah. So itu secara ringkasnya. That situation saya dia explain dengan lebih lanjut lah macam mana setiap personality itu timbul. Ya, itu saja. And kenapa Jafar rasa kan buku ni patut dibaca oleh orang lain? Okay, buku ni ya macam saya katakan tadi sangat menarik tentang manusia, personality. Kalau nak tanya Encik Al, mana tahu pasal MBTI? MBTI kan, tahu kan? So dia ada berkait jugalah ataupun DISC. This orang tak tahu. Tapi Thomas Edison ni dia ambil daripada DISC lah, DISC tu. Dia sangat berkait rapat lah orang kata. So kenapa kita kena baca buku ni is because kita nak memahami, macam kata memahami manusia. Okay, contohlah macam kita kenal seorang tu 10 tahun tapi tak tahu personality dia macam mana, sia-sia lah orang kata, betul tak? Kalau kita, tapi ada sebenarnya kita boleh kenal orang tu dalam masa sehari, boleh kenal macam kenal 10 tahun, betul tak? So macam saya rasa ia akan membantu, especially yang macam rasa macam nak mengenali rakan-rakan atau ahli keluarga, ambil buku ni, yang ni baca, so that bila kita berdepan dalam situasi yang kita kena communicate ataupun berkomunikasi, bekerja, kita tahu okay, dia macam ni. Macam contoh kalau saya berdepan dengan orang yang hijau ni, saya tahu dia tak suka berada di spotlight. So dia tak suka bercakap di depan orang, which is kind of ironic sebab saya berdepan kat sini sekarang ni. Tapi ya, dia okay, mungkin dia akan cakap, saya akan tarik ke tepi. Okay. Contohlah hijau tu buat salah, kita janganlah marah ke depan, siapa dia suka kan. So kita tarik ke tepi, cakap okay, macam sini kita next time kalau awak kerja awak boleh betul kan. Itu pun cara nak bercakap pun ada cara dia tak boleh cakap. Bila kita dah tarik ke tepi, kita tak boleh marah-marah dia diam. Dia lagi tak suka, dia cakap dengan dia. Mungkin kamera ni kita cakap depan orang ramai pun dia tak kisah, dia cakap okay betul, lagi dia suka. Tak tahulah kenapa dengan dia orang tu. So saya rasa buku ni penting sebab saya dapat memahami personality manusia dan rakan-rakan yang terdekat dan juga keluarga kita lah. Sebab yalah, siapa kalau kita seorang je susah juga kan. Kita kena adalah berganding bahu orang kata antara manusia ni. Ya. Okay. Macam mana buku ni bagi kesan kepada mindset Jafar? Oh, okay. Mindset saya. That's a good question. Okay, I think dari segi mindset saya lebih prepared lah orang kata kalau nak berjumpa dengan orang. Okay, macam di universiti pun kalau ada program kan, kita akan berjumpa dengan pelbagai manusia yang bertingkah laku pun macam-macam. Okay, macam Aaron, Fazri, semua tu. Kita akan jumpa dengan pelbagai tingkah laku. Pengarah kita, contoh kita buat projek, kita akan jumpa pengarah kita, betul tak? Timbalan pengarah Setiausaha. Okay, so bila saya dah faham buku ni, mindset saya berubah.
Okey, saya tak ada lah macam kalau dia marah-marah tu macam contohlah saya berjumpa dengan pengarah yang berwatakkan hijau. Okey, dia mungkin perlukan seorang yang boleh push dia. Ataupun mungkin yang saya jumpa dengan orang yang berwarna merah. Merah pula jenis direct. Tu kalau contohlah dia cakap dengan saya cakap cara yang kasar. Saya bukanlah saya terima tapi saya okey, dia macam ni. So nak saya akan terima juga. Betul tak? So mindset saya berubah sebab dulu saya jenis macam pelik. Kenapa orang macam ni? Kenapa kau tak boleh cakap elok? Kenapa kau tak boleh cakap macam baik-baik? Tapi manusia kita boleh ubah. Manusia kalau macam tu tentulah. Sebab kita ada nature and nurture. Nature ini semula jadi. Contohnya macam saya rambut hitam. Saya sebenarnya rambut saya hitam. Nurture saya mungkin pemalu. Tapi ada saya pula extrovert. Macam tu lah. So mesti kita ada main peranan. Tapi disebabkan buku ni mindset saya lebih bersedia untuk menghadap dengan orang-orang yang pelbagai ni. So bila saya bekerja peribadi, saya tak kekok lah orang kata. Itulah cara buku ni mengubah mindset saya. Sebab orang kan, kita kan akan jumpa ramai karakter dan personality. So kita pun tak boleh nak expect semua orang akan treat kita macam mana kita treat orang. Tapi macam kalau boleh datang kita mesti kalau boleh nak treat dengan cara baik. Tapi pada masa yang sama, kita pun tak boleh nak expect. Sebab memang ada orang tu dah memang kita lah. Dia boleh kejar dia. Memang dah tua bangsa dia tak boleh nak berubah dah. So pada saya juga it's up to that person. Sebab kalau orang tu dia memang nak ubah, kalau dia tahu apa yang dia buat tu menyakitkan orang sekeliling, and dia memang nak ubah, dia kalau tahu apa ubah. Tapi kalau dia memang nak masuk je, kita tak boleh nak buat apa lah pasal itu. So, ada soalan yang tinggi dari ada saya. Sekejap. Oh, ada soalan. Okey. Yes. So jumpa terus judge berdasarkan warna ke macam mana? Okay. Kalau saya personally, saya prefer kenal orang tu dulu. Kenal orang tu dulu macam mana. Kita jangan bias. Tak baik je lah kan. Macam contoh MBTI pun saya tak, kawan baik saya pun saya tak tahu dia opposite dengan saya. Pokok dia opposite. Tapi kami melengam. Betul tak? Colour tu, okay, contoh macam colour. Kadang-kadang dia tak tahu pun colour ni. Betul tak? Kadang kalau kita pergi kat orang tu, awak warna apa? Kalau dia kata saya warna hitam, macam mana? Gangga kita. Betul tak? So kita kena analyse dia dulu. Kita kenal dia dari segi peribadi. Kalau boleh bekerja sama dengan dia pun lagi bagus. Kita kenal dia, okay. And then dah kenal satu tempoh tu, awak rasa okay. Then mungkin warna dia macam tu. Saya tak sarankan awak terus jump. Okay, contoh saya kata air kuning. Saya kata sebab saya kena air rendah. So saya tak tahu Fazli warna apa. Saya tak tahu Fazli warna apa. Saya tak tahu pun nama apa. Amirul. Saya tahu Amirul warna apa. Saya boleh kata Amirul warna merah. Tapi mungkin saya salah. Macam tu lah. So, and in a way, bila kita kenal orang tu, kita akan build connection. Janganlah terus kata, oh dia warna merah, saya warna biru, tak lengam. No. Mungkin warna merah pun saya melengam. Itulah. Ada persoalan lagi? Ada. Terima kasih berlari-lari berjalan ke dunia. Okey, saya bukan nak melakukan kesabaran kepada Jafi. Cuma melalui dia Jafi bawa tajuk ni Surrounded by Kids. Actually kita ni tak terlepas sesaat pun orang kata dia suka dengan orang. Kan? Jadi memang kalau nak bersifat kiri kanan pun saya tak jumpa orang juga. Cuma bila Jafi menyebut satu istilah sangat kelakar. So orang setuju dengan siapa tahu? Sebab penulis Thomas Erickson ni dia dah bahagi karakter kita kepada
dapat warna. Saya rasa istilah kelakar tu, saya tak tahu betul tidak saya anggap saya. Orang sudah tahu, oh, dia cantik tengok orang, orang hijau. Dia tu putih memang. So, betul pandangan kita ni dengan warna-warna orang kan. Tapi sebenarnya macam cantik macam kepada biru tadi betul. Apa ni sebelum kita cantik conclusion memang warna apa sebenarnya orang kata. Jadi betul kita kenal dulu. Sebab manusia tak terlepas dengan first perception. Kenali dulu karakter dan juga baru kita boleh categorize ikut kadar kita. Ada macam tu kan. Ya, betul. Macam manusia tak kawan yang nak jadi warna apa ni. Jadi kita berbual macam mana kan. Jadi orang sana macam kenal lah. Ini masa nak naik satu lah selama dekat titik sini. Jadi boleh orang kata lebih menggunakan lah manusia-manusia. Orang kata kawan-kawan kita kan. Orang-orang yang baru kita jumpa. Contoh lah kan. Muhammad Ismail berkecimpung. Dan menyerahkan. PhD Bagis. So bila anak ramai, karakter dia pun macam-macam yang masuk bilik. Ya, dia rasa tahu lah. Jadi rasanya insyaAllah Malaysia akan peluang guna jadi untuk kepolisian ni. Dan kalau nak tanya Jafri ni, orang sikit tanya macam ni lah. Impact kepada Jafri. Selepas pembacaan Surrounded by Idiots ni. Dari segi mungkin dari segi working style, dari segi factor, cara nak berhubungan dengan komunikasi ni, impact bacaan dan mungkin kepada Jafri sendiri macam mana? Terima kasih. Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Dan ya, saya setuju dengan statement Puan berkenaan dengan kenal orang dulu. Okay, impact dia, ya, saya macam saya cerita, saya akan bekerja dengan pelbagai orang. Okay, pelbagai warna, pelbagai personality. So, impact dia saya lebih bersedia. Okay, contohlah saya dari segi kerja tu saya lebih bukan pasif. Pemusuh macam saya lebih spesifik. Okay, contohlah kita bagi contoh. Boleh tak hantar SMS esok? Esok pukul apa? Kat mana? Kat siapa? Kalau saya minta tolong hantar SMS pukul 11 21 April dekat perpustakaan Sultan Abahiyah dekat Puan Dato' Cik Alma. Satu. So spesifik. Macam tu. So kalau saya berdepan dengan orang-orang yang clash lah, orang kata color tu, saya tahu the next step. Okay, kalau dia tak specify apa yang boleh saya buat. Kalau dia marah-marah pun, okay, saya tahu dia tenang. Contoh macam merah, dia kalau dah marah-marah lah, dia tak kisahlah orang kat sekeliling marah-marah. Itulah apa dia diceritakan oleh Thomas Edison ni. So dari segi tu, kalau dia marah pun bukan kita tak terasa, tapi kita macam okay, dia dah macam ni. Okay, kita ambil ini, kita ambil yang mana baik, yang buruk kita buang. Tentu. And then contoh macam kuning, kita tu bekerjasama dengan kuning. Mungkin dia jenis macam lompat. Macam mana kita nak kontrol orang tu? Bukan nak kontrol, bermaksud macam nak deal dengan orang tu. Okay? Takkanlah kalau kita suruh dia pun dia tak dengar kadang dia tapi tak buat juga, which is can be frustrating. Okay? Especially when you work in a team. So macam mana kita nak deal dengan orang tu? Ya, dalam buku dia cukup pas. Hijau pun pula jadi spesif. Tapi kemungkinan hijau tu, contoh hijau dia tak nak pegang jawatan yang penting ni. Tapi kemungkinan hijau lah paling tepat yang untuk jawatan tu. Dia yang paling sesuai lah di kalangan calon-calon yang ramai, dia pun sesuai. Macam mana kita nak push orang hijau ni untuk memegang jawatan tersebut? Saya pun macam kata, saya tak sangka. Saya memang dulu kata kawan-kawan saya tanya Aaron sendiri pun, saya bukan jenis nak jual bagai pegang jawatan. Sebenarnya saya kata tak nak jual bagai apa-apa. Here I am. Tapi cukuplah untuk semester ni. Dah penat dah. Tapi ya macam biru. Kalau terlalu cerewet pun masalah juga, menghindarkan kerja kita dari segi nak hantar assignment. Tapi dia nak nak check sesuatu. Lambatlah kan. So macam mana kita nak deal dengan orang yang macam tu? Okay, mungkin kita boleh compromise, ambil take note semua tu. So impact buku tu dari segi macam tu lah, dari segi bekerja. And then macam contohlah mak saya pula jenis kuning. Mak saya kuning. Bukan mak saya kuning, mak saya berpersonaliti warna kuning. Alamak.
Mak saya purposely warna kuning. Ya. Dia jenis sociable, jenis bersosial. So clash dengan saya. Jadi saya jenis macam dia duduk dalam bilik. Mak saya kata pergilah. Dia tahu pasal saya jual ni, dia seronok. Dia kata agak sedih lah tak dapat live stream kan. Tapi tak apa, tak ada video. Saya show kat dia. Tapi ya, so dari segi profesional saya dapat deal. Tapi tak tahu macam mana deal orang tu. And saya personally pun saya boleh kuatkanlah hubungan tu. Contoh macam kalau contoh saya dengan Aaron pun saya macam okay, dia Aaron macam ni, cara kerja macam ni, cara bercakap macam ni. Ya. I mean contoh macam Fazril nampaklah jenis macam santai. Saya pula terkejut. Saya pakai macam ni full set ni. Saya cakap alamak, tapi memang saya macam ni pun. Tak adalah. Saya macam saya terkejut macam Fazril memang santai sangat ni, protokol ni. Saya pula macam ni macam alamak, saya tukar baju pula tadi. Taklah. Tapi ya, tengok even dari perpakaian pun cara berbeza. So yeah, that's how the book give an impact to me lah, both professionally and personally. Saya rasa macam memang personality kita ada banyak jenis kan. So maksudnya adalah kita compromise dengan each other. Memang setiap personality tu ada pros and cons dia. Yang merah ni maybe annoyed dengan personality orang yang macam itu contohnya. Yang hijau maybe annoyed dengan kuning. Betul ya. Yang penting kita compromise. Kita bertoleransi dengan each other. Yes. Ada soalan lain ke dari orang peserta? Ada soalan apa lagi? Soalan. Ada. Soalan ke? Ada ke? Okay. Dan sedikit sahaja ikut sebab ini terima kasih kepada Rahman atas informasi yang sangat menarik sebab saya personally saya sangat suka psikologi lagi kan pasal psikologi I ada psikologi and memang kalau pasal psikologi saya kantuk lah tak adalah saya kata kantuk tak okay, tapi yang ni saya macam lagi suka lah saya sangat-sangat minat dengan topik ni Sebab boleh relate kan. sebab kita boleh relate kita kan sama kita boleh relate lah Saya setuju. Tapi saya ambil peluang ni sekejap nak cakap terima kasih kepada Fazril dan PSB Buddies kerana ajak saya untuk bercakap di atas pentas ni. Sejujurnya saya sangat segan bercakap dengan orang-orang yang berilmiah ni, Fazril, Aaron, Cik Takif Cik Takif saya sangat-sangat segan sebab saya ni macam buku macam ni. So terima kasih sangat atas peluang dan ruang ni dan terima kasih kepada peserta, kawan-kawan saya, Kisha, Azin, Anis, Sakina, Nusrat dan pada hadir tu. Terima kasih tentang support saya dan Aaron. Saya hargai sangat-sangat. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.